Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku One Speed Motorsport. Okay. Hari ni aku nak tunjuk dah pasal piston gearbox piston C gearbox. Ni gearbox MyV gearbox MyV. Ni. Okey, kita tengok dekat dalam ni ada piston Okay, kita tengok. Kita nak test piston ni. Okey geng, tu piston reverse piston reverse. Okey, dia ada kebocoran lah. Dia ada kebocoran. Okey. Piston ni kalau dia bocor, kompres minyak dia akan tak stabil lah, dia akan keluar. Jadi biasanya kalau macam ni isu dia reverse dia jadi slip. Lepas tu dia akan sentap. Okey, ni piston Okey, ni piston. Okey, aku akan masuk piston ni dekat dalam housing gearbox MyV ni. Okey, ni piston baru. Okey, kita tengoklah masa kita test. Ni piston baru, tengok ada lagi tak kebocoran dia. Okey, kita taruh minyak dulu. Okey, minyak ni dia kena pakai minyak auto ATF yang AT punya lah, tak boleh pakai yang CVT sebab dia tak sama, sebab kita nak test. Okey, kita tengok kita akan masuk angin dekat tepi tu. Sebab angin ni kita tak boleh nak test kuat-kuat agak. Takut dia pecah. Okey, tengok. Tu dah tak ada kebocoran lah. Tak ada kebocoran dah. Okey. Ni okey, ni drum Okey, drum. Drum ni pun ada piston. Drum besar, drum kecil. Drum kecil dia panggil askring lah. Biasa orang panggil askring. Dia ada piston. Dia dalam gearbox ni dia ada 3 tempat piston ada. Tu, nampak ada kebocoran. Kita test. Okey, kita test dekat situ ada kebocoran. Dia ada OC lah. Tengok. Okey, piston bawah. Okey, piston bawah tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita beli piston ni, kita akan tukar semualah. Sebab piston ni kita akan tukar satu set terus. Kita beli pun dapat satu set. Kita akan tukar. Piston ni jangan buat main lah. Tak boleh tukar satu-satu. Ni piston baru. Piston baru dia. Okey. Aku nak test. Nanti aku pasang yang baru. Okey. Tengoklah. Dia ada dekat dalam gearbox ni lah. Dia duduk dekat atas pada piston reverse. Tempat kelas apa semua. Dia akan duduk dekat situ. Okey, apabila kita overhaul gearbox, kita akan check satu-satu. Ni. Drum ni kita kena check juga drum, takut ada masalah. Ni piston yang reverse tadi. Okey, kita tengok. Piston reverse pun dia ada beza. Ada 1.5, ada 1.3. Beza dia tinggi rendah lah. Tinggi rendah. Piston ni dia kalau ikutkan lembut lagi. Dia lembut lagi piston ni. Tapi sebab dia dah hakis, dia bergeser jadi haus lah. Sebab tu ada kebocoran. Apabila kita buka dia memang ada isu lah. Okey, ni kita akan tukar. Kita akan tukar yang bawah, yang atas kita akan tukar. Ni. Okey, ni aku dah tukar dah. Okey, bila aku tukar, kita akan test balik. Ni. Askring dengan drum besar. Okay, kita tengok Kita akan masuk minyak dulu macam biasa. Kita akan masuk minyak atas bawah. Lepas tu kita test. Tengok masihkah ada lagi kebocoran dia. Ni. Okey, kita masuk
angin lah. Okey, yang bawah yang bawah. Yang tadi tu tak ada leaking tapi kita test yang baru pun tak ada leaking. Okey. Lepas tu kita test atas. Okey, yang atas pun tak ada kebocoran. So dah selesai. Jadi kita tukar yang atas, tak ada kebocoran. Jadi dah boleh mula start pasang. Okey, dah pun siap. Okey. Terima kasih yang sudi melihat video aku. Assalamualaikum. For watching. Like, comment, subscribe.